Jadi last-last kita malas nak ambil polisi takaful sebab rasa-rasanya semuanya claim lambat ataupun tak bayar pun terus. Okey, nak tak saya kongsikan 3 tips untuk supaya claim anda mudah lulus. Okey, yang pertama, untuk pastikan claim kita mudah untuk lulus ialah kita kena pastikan kita punya pembayaran polisi takaful tu on time tau setiap bulan. Janganlah culas. Kadang-kadang bayar, bulan ni bayar, lepas tu bulan depan tak bayar. So, kita kena pastikan setiap bulan polisi kita tu berbayar. Walaupun dah potong dengan auto debit, tapi kadang-kadang akaun tu kosong. Jadi kalau boleh kita kena pastikan duit adalah dalam akaun. Okay, yang kedua ialah kita kena pastikan benefit yang kita, manfaat yang kita nak tuntut tu ada dalam polisi takaful kita. Okay, kalau anda tak pasti, boleh minta kita untuk semakkan lah. Kita kena pastikan. Contohnya, kalau kita nak buat tuntutan kemalangan, benefit untuk kemalangan tu ada tak dalam polisi kita. Okey, yang ketiga, kita kena pastikan masa kita nak mohon untuk takaful tu, kita declare semua keadaan kesihatan kita, sejarah kita, keadaan sejarah macam kita pernah masuk ward ke tak, masuk keadaan mak ayah kita, semua macam mana. Jangan tipu-tipu tau, ataupun jangan sorok-sorok apa-apa maklumat. InsyaAllah, kalau anda jaga 3 perkara ni, insyaAllah claim anda akan mudah lulus. Jangan lupa klik save untuk video ni supaya anda dapat lagi tips-tips yang berguna.